Saya betul-betul ke awak invite saya ni? Betul lah. Kenapa? Nampak Macam macam ni Jin lah. ke? Oh handsome juga awak dalam live Selalu nampak dalam video orang ke? Oh, selalu nampak dalam video orang Awak kelakar lah. Apa pandangan awak kalau saya? Saya handsome Ada lah rupa sikit. Tapi saya Ada tahu rupa je awak dah kahwin dah ada anak tahu je. Saya dah ada Tak anak. tahu Awak tahu lah. Dah ada kan? Awak tahu kan? Kenapa pakai topi sengit bang? Sebab saya punya mata sebab saya punya mata sengit. Mata sengit je. Mata saya pun sengit juga. Oh, mata akak sengit juga Oh, akak dah makan dah? Semua tak nampak. Dah makan dah. Tadi pergi kenduri orang. Kenduri orang? Bila nak kenduri akak pula? Saya pergi kenduri orang Saya asyik jumpa lelaki yang salah bang. Last ex saya dulu dia gay bang. Gay? Jangan cakap. Dah bercinta 2 tahun. Ujung-ujung ex dia datang kat aku. Dia kata dia sebenarnya dia gay. Sakit hati. Serius? Sumpah. Aku si ada nasib baik bukti kau tak dapat. gambar dan Kira video. dia lagi minat arbok. Arbok tu apa? Arbok tu jenis main gearbox. Main gearbox? Kiranya dia suka-suka set pakai gearbox suka langgar bumper orang. Mungkin kalau dia jumpa Wan, dia akan suka dekat Wan. Memang aku terajang dia. Pengajar. Tapi dia handsome. Muka dia macam Samsul Yusof. Sebab itulah kau kena. Terlampau memilih kecantikan. Bukan api selatan. Terlampau memilih kehandsomean dan kau lupa. Engkau nak kahwin dengan bini kau pun bini kau lawa kan? Memilih aku. kau kan? Ni aku. Minta maaf. Apa? Aku tak memilih. Apa yang datang, kita tengok daripada hati yang mulia. Bini kau lawa tak? Lawa gila tu. Sama je. Kau dengan aku pilih yang lawa juga yang elok. Mana ada? Kita tak pilih elok. Maksud kita macam ni. Kira kau dah salah pilih. Maksudnya kau terlampau memilih. Macam mana selama 2 tahun tak. kau boleh kantoi? Tak. Sebab masa mula-mula dengaran aku tu, dia memang kau tak, dia jenis sejadah letak kat bahu, pakai kopiah. Dia cakap kau senang kena kencing. Terlampau bila dah dapat laki tu. Okey. Kaum kau yang tipu aku sekarang ni. Kau bila dah dapat laki, kau lupa dunia. Kau sampai kau tak payah selidik. Kau lupa dengan siapa yang bagi kau makan. Siapa yang bagi kau suap. Itu lah tu. Bila kau putus dengan dia? Lama dah. 2024. Oh, start pada kes tu kau macam takut Tu aku dah nak percaya lelaki lah. Malas aku. Kira kalau ada, insyaAllah Allah buka hati, ada itulah dia. Macam tu. Kalau ada lah. InsyaAllah. Doain. Kau tak ada ke kawan-kawan yang handsome, single, Aku tinggi, bukan tak kelakar? ada. Aku ada, tapi itulah. Kau boleh ke kalau Pak Abbas, Khairul semua boleh? Kau okey dengan Pak Abbas Khairul tu semua? apa? Nama Pak orang Abbas lah. ni budak-budak Syabas Yuk je kau. Handsome tak? Kau tengok, kau lagi memilih handsome. Bias! Kau tengok abang kakak. Baru lepas kena kencing. Kalau dia tinggi dan kelakar, kau okey. Kau tengok, kau punya pilihan tu terlampau banyak. Alah, minta kelakar je pun. Kalau dia tegak je. Kau ingat kelakar ni semua orang boleh buat. Kadang-kadang kelakar, tak ada yang kelakar. Aduh, ya juga. Habis macam mana aku nak pilih? Itulah, kalau kau nak ada, yang ni memang betul. Kalau kau rasa dia boleh hibur kau. Tak apa, doa yang baik-baik je lah. Aku tak cari pun sekarang. Biasa je. Tengah cari duit je. Ni akak pergi mana? Naik kereta ke mana? Pergi wedding tadi aku cakap. Ni bawa balik malam? Pukul 11 tadi sampai rumah. Orang baik. Asal tak naik atas naik rumah? Aku naik atas aku dah tidur. Aku dah malas nak live dah. Tu lah dah kereta. Oh, dalam kereta Oh, akak di mana kak? Mana boleh borak dalam? Boleh borak dalam ni lah. Boleh lah, maksudnya kau janganlah bagi tahu kau. Maksudnya, saya duduk Artamas, Jalan 3, rumah Blok B, tingkat 14. Pintu nombor 2. Itu problem. One step. Kau duduk one step? Yeah. Kau JB ya? One step setapak gila apa yang JB? Tak, maksud aku, kau ada darah JB? Johor. JB. Itu aku tanya, kau ada darah JB Ya, JB. Oh, dah lama kau ada JB? Sahabat Memang lahir Johor. Allahu Akbar. Asal weh, Kakak, kau orang JB ke? Dia orang ketiga bang kakak. Asal? Allahu Akbar, dekatnya. Saya duduk tangkap. Bini saya orang tangkap. Engkau nampak macam Penang je. Kan aku cakap bini aku orang tangkap. Kau, sorry. Noted. Kira mak mentua aku lah orang tangkap. Ni cerita betul ke? Betul lah. Allahu Akbar. Kira kau memang daripada kecil kat sana lah. Sampai besar lah. Ni pindah pun kerja.
Oh, Betul-betul Allah dikenakan. Akbar. Kau menipu lah, Wai. Budak-budak ni kata kau kencing aku. Takkanlah aku nak kencing kau pasal tangkap. Tuan gas! Mulut botong gas. Ah, Scammer, siut. takkanlah aku boleh tahu tangkap semua kau gila Tangkap ke? kat mana? Tangkap kat mana? Bang, Assalamualaikum. Tangkap kat mana? Tuan gas! Takkan nak bagi tahu semua kan privacy. Tangkap tak adalah besar mana. Tapi taman apa? Allahu Akbar. Nak bagi tahu ke abang kak? Aku dulu Kalau sekolah aku bagi tahu, tangkap. aku bagi nama taman je Okay. Lepas tu jangan. Ya, aku tak nak. Takut lah. Takut orang tak. Okay, tak apa. Biar suruh Taman orang Daya suruh. tahu Taman Daya? Tak tahu lah. Baik, aku tak payah bagi tahu kau. Taman Daya JB bukan tangkap. Kau menipu. Bros. Pernah sampai tangkap tak? Pernah. Aku pernah sekolah tangkap. Apa pernah? Pernah sekolah tangkap setahun. Okey, tahu tak Taman Daya? Taman Daya JB. Tangkap Jaya tahu? Tangkap je tu. Jalan Serom. Serom. Yalah Serom. Serom dekat dengan bukan, Muar. kita. Bukan dengan tangkap. Ya tahu tak? Jementah semua tahu? Jementah bukan Johor. Ya tahu ke tak? Jementah kat mana? Biar. Dia tak tahu. Jementah dekat dengan Kem Kementah. Mana ada? Kem Kementah kau tahu tak kat Segil tu? Sagil. Ya tahu tak? Tahu Sagil. Jementah Segamat lah. Bukannya dekat tangkap. Kira dekat-dekat lah. Jauh sangat ke nak pergi ke Segamat tu? Okay, noted. tak Kau ada pining lah kat mana? jauh. Kau pining kat mana? Penang dekat ni Pai Jaras. Bapak menipu setan. Payah Jaras lah weh. Jap. Nak ambil barang ni. Okey. Ambil barang ke noted. Azal. Tak ada. Tak ni lah. Diorang kata kau plumber. Kau kerja plumber? Sumpah. Tapi sekarang ni kira PJJ lah. Dengan bini aku. Oh, PJ. Kasar rumah kau ada paip pecah lah. Tak ada. Budak ni komen. Dia kata kau kaya sebab kerja plumber. Jangan lah. Diorang ni suka bagi tahu lah privacy tu malai tu. Kau ni tak baik lah. Simpan privacy dia. Dosa. Asal paip rumah kau tersumbat ke apa? Betul tu. Singki aku. Tapi aku nak panggil orang susah nak percaya. Tak payah. Ni, singki tersumbat kau pergi naik atas sekarang. Aku tunggu kau. Malas aku. Aku buat online lah. Rumah aku tinggi tingkat 40. Ni naik je line aku dah tak ada. Takkanlah sampai atas line tak ada. Dalam lift tak ada line kambing. Tak, memanglah beruk. Kau masuk rumah je lagi. Aku tunggulah, aku buat online punya. Tak payah. Nanti aku buka je Google. tak Tadi apa. baru je tadi kat abang. Jagi esok. Ya nanti. Bukan sekarang lah siut. Tiba-tiba nak anu lah. Tak ada. Anu, apa benda ni anu kat saya abang kakak? Apa lah anu kalau bahasa Malaysia apa Ada ni dia anu-anu kat saya. Tak anu lah. Aduh. Apa lah bahasa Melayu? Anu-anu pula. Nantilah aku buat. Macam tu. Alah. Johor. Kau kata Johor tangkap belah bini kau. Anu tu buat. Buat apa? Anu tu maksudnya buat. Oh, anu tu maksud dia buat Ya, mak mentua aku yang belah Johor. Aku belah Penang. Kalau anu kat Johor lain. Oh, tak pakai? Sana pakai ni. Kak, jaga diri Semoga murah rezeki, mudahkan segala urusan akhirat. Thank you. Jaga diri, jaga solat, jaga aurat. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Apa-apa yang keluar dari mulut saya yang update tersakiti hati akak, saya minta maaf thank you for the life. Good luck. Semoga terus kaya raya and Amin. Jangan stop lah. Semoga kau sihat and selalu hiburkan orang selalu. Okey, amin. Thank Jaga you. diri kak Semoga dimurah rezeki tau. Tu Ingat lah pesan saya satu jaga diri, jaga aurat, jaga solat. Itu 3. Mesti hidup akak aman jaya. Amin. Kak, saya nak cakap lagi satu benda lah sebelum saya turun ni. Kau Tapi nak decline kan? Apa dia? bukan. Pinjam 100. Tak bunyi. Banyak bunyi lah kau pinjam 100. Abang kakak pun tahu saya nak pinjam 100 kat dia. Terima kasih abang kakak Macam mana saya boleh cakap Paya Jaras Paya Jaras tu dekat mana? Subang tu. Hai si Paya Jaras. Mecha beauty. Maca. Mas Jas di sini das macas. Bang, terima kasih. Bunga api masuk angin kat Sungai Buloh Saya minta maaf
Saya selalu salah cakap. Minta maaf Confident tu bang Alah bajet-bajet CEO wet Hebat lagi apa tahu lah. Jangan. Jangan. Bismillah. Jangan saya cari orang lagi. Boga api masuk angin. Suara tenggelam Ya kak kamu? Ke Wakanda. Iya, aku Wakanda. Kenapa? Kim, Kenapa lawannya Wakanda? kenapa kamu nangis? Kok Kenapa ganti-ganti orang, Imam. guys? Kenapa kamu nangis nih? Ke Wakanda jangan banting-banting lagi ya, Ke Wakanda. Aku tidak banting kamu. Kamu jangan pakai itu mission gelak lah. Enggak. Jangan pakai lah. Arkim, terima kasih. Kamu ada sehat kah? Nice kiss. Kristina Badarudin. Jam. Kok jadi Kak Wakanda, guys? Perasaan tadi Ramal beda, di guys. Kementara. What? Enggak, tadi kayaknya Kak ZJ kok tiba-tiba jadi Iya, Kak lady. Ini apa namanya kamu ini? Kak Wakanda, salam kenal. Salah kenal, lady. Kak Lady Wakanda kamu masih ingat Lady nggak? Pasti udah nggak ingat sih. ingat Zack Fishing Pot. Zack ingat saya. Tapi kamu janganlah main itu yang gelak-gelak Tawa, itu. ya udah kita nggak pakai ketawa nih, tangannya di atas tangannya dia. Oke. Kamu udah makan kah? Belum. Kak Wakanda. Kenapa belum? Syal marah syal gorgon. Wakanda kalau belum ready itu belum makan jadinya. Iya, kenapa? Apa kamu belum makan? Nanti kamu kelaparan dong. Arif ini. Ya Allah. Kok mata Kak Wakanda Bulatan. merah? Bulat. Ya, merah. Ya, aku merah-merah delima. Alibaba. Adanya. Iya kan? Kamu tahu merah-merah delima? Tahu merah-merah ke delima Salah. Alibaba. Putih-putih melati. Open. Merah-merah delima. Nah, Apa ya ingat sayang nih? Apa dia nih? ya Allah ini temennya. Cakap tadi ya? Temennya Kak Allahu Rian Akbar. kan Kak Wakanda. Salah cakap abang kakak. Astagfirullahalazim. Aku bukan cakap sama kamu. Aku cakap sama abang kakak aku tahu. Allahu Akbar. Abang kakak apa yang saya telah buat ni? Tadi bukan kat dia bang kak. Gila lah. Saya ni orang yang setia. Lady. Kamu Indonesia di mana? Aku Indonesianya di ini, Di ini apa? di Jambi. Kamu tahu Ya. Jambi? Batam Jambi tahu? Apa Batam? Batam aku tahu. Jambi yang mana? Tambi ke apa? Jambi itu dekat sama Batam. Itu Sumatera. Kamu tahu Sumatera 200 kan? Ya Allah, 200. Sumatera. Mm-mm. Berapa lama sudah kamu duduk sana di Jambi? Udah dari lahir. Kamu hati-hati tau, di sana ramai yang orang yang menjampi-jampi yang orang kata di sana ada yang tempat-tempat yang seram. Iya, banyak tempat-tempat yang Kira kamu dekat dengan Johor lah, Batam. Iya, Kak Wakanda di Malaysia di mananya? Aku duduk di Johor juga, Segamat. Di mana itu? Segamat dekat juga dengan JB. Oh, dekat. Tinggal nyebrang. Iya, tinggal menyeberang. Kalau kamu mau datanglah. Cai Syoma. Ya nanti aku datang. Kalau aku menang aku datang, kalau aku kalah enggak. Apa kalau kau apa? Kalau aku menang aku datang, kalau aku kalah enggak. Jangan menang. Kairos. Tak apa, Abang Kakak bagi je kalah. Biar tak datang. Okey juga hidup kita. Nash power. Boleh juga kan? Kamu selalu kemari Kedai Saru? Kedai Saru itu di mana? Kedai Saru. Tempat mandi-mandi itu. Enggak tahu aku. Kristina Badarudin. Kristina jual kuih badak. Yoyoye 40. Kok bahasanya kayak bahasa Aceh? Ya, aku pandai. Aku ramai di Aceh. Abang aku ada tinggal di Aceh. Kristina abang aku potong rambut di Bangi. Di Bangi.
Di Bangi ada abang aku potong rambut. Sambil urut juga ah. Kenapa macam mana kamu tahu aku ada darah Aceh? Iya, aura-aura Acehnya keluar. Iya ada, tapi rokok. Kelihatan ganteng banget soalnya. Enggak, tapi rokoknya batang aja. Rokok batang kamu tuh. Tapi Kak Wakanda, coba lihat potongan rambutnya kayak gimana? Enggak boleh lah, ini semua rokok batang ya. Kistena apa Darudena? Ciwa. Sebab apa? Abang aku di Bangi ni jual es batu. Kamu spesial deh. Apa? Makan es batu. Apa itu? Es batu. Betul itu apa? Es batu kamu tak tahu kah? Iya, rokok batang kamu tahu kah? Rokok batang kamu tahu? Apa ni? Rokok batang kamu tak tahu bang kak? Gila es batu. Oh kamu bukan orang ini ya? Orang Aceh ya? Cam budak-budak janda. Ya ampun, aku kalah banget loh sama Cam budak-budak janda. Tapi Suasa. Dapat. Kamu keras banget loh Kak Wakanda. Kalau kayak gini mending aku ajak kamu lawan teman aku. Niche power. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan akhirat dan rezeki abang kakak tidak putus seperti air zam-zam Kita cari lagi sekali ya. Kita cari Kak orang lain. Wakanda tunggu dulu. Kak Wakanda mau temenan sama aku nggak? Temenan? Ya temenan. Aku udah Nanti kawan kalau lah. misalnya Apa temenan? Saya dah kahwin sama kakak. Dia gila. Hello. Hantar kami pergi balik rumah Kalau balik abang. Bali ni di mana balik? Kupang. Si baik. Saya ni dah kahwin mana boleh. Saya not available. Oh dia nak kawan. Mana saya nak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Sehat kan? Waalaikumsalam. Sehat kakak? Sehat bang. Dah makan Tadi lah? abang tahu tadi fikir ada orang minta suruh saya jumpa dengan abang. Dia kata saya ni macam orang kendiak. Siapa? Tak tahu nak kata view dok kata hang ni macam orang kendiak. Apa cerita ni apa kau? Apa cerita ni? Betul ya kak? Yalah betul. Makan tak lagi? Tak makan hari ni dok cirit tak tahu pasal apa. Awak duk cerit. Makan salah makan kot. Ni nama apa ni? No cherry panggil no saja. Pakai nak orang mana ni? Dia ISIS Selangor membesar dekat ni 9 mak pok orang Teping. Orang Teping. So duk mana? Selangor? Ni 9. Oh duk Port Dickson Ya. Allahu Akbar. Ni abang ada ni. Bekas askar Port Dickson ni. Sekejap. Saya tak minat aku. Ni. Baby. Bekas askar. Miro. Jackie. Assalamualaikum. Jackie tunjukkan. Jackie tunjukkan yang waktu Jackie askar tu pumping tu. Ha? Jackie tunjukkan waktu Jackie jadi askar pumping tu sekejap. Ya. Tunjukkan sekejap dekat Nacha. Sekejap Nah, tengok pumping. Nah, Jangan bagi pakai baju dulu. Sebab apa Nah? ni masalah dia bang. Bukan. Jackie ni ada cakap pasal Nah. Dia cakap apa tau? Dia tersuka dekat Nah. Hari ni mungkin rezeki dia nak luahkan perasaan dekat Nah. Boleh tak sekejap? Ya sayang. Nampak tu dia start panggil sayang. Jackie, tunjukkan semangat komando Jackie sekejap boleh? Pumping. Apa ni? Pumping komando. Tak nampak kamera Jackie? Squad! Pumping! Squad! Pumping! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Semut dah tu. 10. Kau tengok. Jackie. Siapa pukul apa ni nak buat? Benda. Apa benda apa? Kau nak buat sampai pukul apa? 10 dah lah. Jackie tu memang Jackie ni, ceritalah perasaan Jackie dekat Nah ni macam mana? cukup. Saya dah terlalu ramai orang nak tanya. Jangan Jackie. Bagi masa dia Jackie. Nana. Kalau ada jodoh di hati comel sayang. Lebih sayang. Boleh okey nyanyi Jackie, kalau Jackie tak keberatan, boleh tak Jackie nyanyikan sebuah lagu yang Jackie reka untuk Nah? Boleh tak?
Karena cinta kamu, karena aku laku, karena cinta aku menangiku, karena aku Cukup, Jackie sang, ni, cukup. karena Okey, Jackie dan Nas, saya tak nak mengganggu kerana hubungan ini terlalu mahal. Maaf, saya jadi orang tengah. Azab nambah ala dah. Okey, kita tinggalkan dua-dua supaya dorang ada chemistry abang kakak. Faham tak abang kakak? Saya tak nak saya ni jadi penghalang. Faham tak? Saya harap abang kakak saya faham apa perasaan saya? Anjing kau naik! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nok. Apa cerita ni? Tak ada apa, Nok. Ni aku nak cerita dengan kau. Budak ni. Ni bekas kau, Nok. Budak mana? Ni, Jackie. Ni. Apa cerita Nok, ni. Dia dah lama tengok kau, Nok. Anak ikan baru, Nok. Jackie, Nok. Aku kat luar ni, Wan. Apa cerita ni, Wan? Okey, jap, Nok. Jackie, nyanyikan lagu untuk Jazz. karena aku sayang, aku cinta kamu, karena aku cinta kamu, oh sayang. Yes. Wan, follow back, Wan. Okey. Jazz. Tolong, Jazz. Tolong apa? Ni dah minat kat kau. Kau tolong layan dia. Boleh tak? Tak, masalahnya dia suka ke aku buat suara macam ni. Mampus lah. Oh. Mampus kalau macam ni, abang kakak. Kalau keluar suara tu, kita gerak. Keluar pula suara jantan dia. Takut saya. Hey, semen. Hai, adalah pasal suara jantan ni Wih, apa benda ni? Alah, kau lompat-lompat kucing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat kau? Alhamdulillah, sihat. Hey, nama siapa ni kau? Nama Yana. Oh, nama Yana. Sihat ke kau? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Duk mana ni kak? Dah makan dah? Dah makan, duduk Kelantan. Allahu Akbar. Subhanahu wa ta'ala. Allah, set kita ni semua. Allah Akbar. Set kita ni wisajo. Boleh kecik Kelantan ni? Allahu Akbar kok. Kena wani ke? Allahu Akbar. Kena wani dia. Akak turun balik, buatlah balik. Boleh, kita ibat akak. Kau tak payah sebab akak pergi. Allah wisajo. Akak turun dulu. Okey. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allah, kita duk jeli. Tak boleh bang kakak. Dia kena warning dah. Dia pergi tunjuk pot. Mana boleh? Tak boleh tunjuk pot. Tak boleh. Bahaya. Madaka Pika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke kak? Sihat lu. Oi. Makan buat apa tu kak? Packing parcel. Oi, akak jual apa? Kita ni personal shopper. Oh, personal shopper. Maksudnya akak jual-jual beli barang-barang apa? Beli barang-barang Thailand. Pergi Thailand, jual-jual barang kat Thailand tu. Oh, beli kat Thailand lepas tu orang jual kat Malaysia. Ya. Betul. Oh, akak beli apa je kak? Boleh saya tahu? Nak tengok beli apa? Parcel. Bapak dia. Tak adalah. Itu yang dah packing order lah. Yang lain tu belum packing order lagi dekat luar. Tapi akak personal shopper lah. Ya. Oh, faham. Maksudnya semua barang akak ke ada barang-barang yang terpilih je? Macam barang-barang perempuan je lah. Mau ke handbag, baju. Kalau barang lelaki tak ada kak Barang lelaki tak buat lu. Kenapa kak tak buat? Akak select ke apa? Boleh saya tahu? Tak ada lelaki macam mana nak buat? Oh, tak ada lelaki Oh, kak siapa yang baju hitam ni kak? Baju hitam? Tak tahu. Yang ni Tak tahu siapa baju hitam tu. Nampak ke? Nampak? Dia macam nak masuk kamera. Bagi tengok muka dia kak. Nenek saya. Oh, siapa? Bibi? Nenek. Bibi. Bibi.
Oh, ni. Oh, Kak, akak dah makan lah? Dah makan lah. Makan apa? Abang dah makan dah? Ah? Dah makan dah? Alhamdulillah, tadi dah makan lah. Bini saya masak. Akak makan apa? Makan. Makan hati. Makan hati Tengok muka makan hati jap. Tengok makan hati. Orang tak tanya sibuk. Ni saya tanya dia. Awak akak makan apa tadi? Nak jawab sangat kan? Nak makan apa? Pandai dia. Tunjuk dia. Dia nak menjawab sangat kan? Tunjuk dia, fokus kat dia. Heboh. Akak makan apa tadi? Makan ni, masak kari. Akak masak ke apa? Tak ada mana dia masak ada. Dia diam je tak? Kenapa ya? Bagi dia cakap lah. Bagi saya cakap dengan dia. Betul lah tu, dia macam nak bercakap banyak Bagi dia cakap. Ya, dia masak apa tadi? Dia tak masak Tak masak. Oh, dia tak masak. Comel lah kakak kan dia. Tengok. Boyfriend dia. Dia dah start malu dah ni kakak. Tahu pun. Okey kak. Akak berniaga dulu. Semoga dia murah rezeki kak Terima kasih. Thank you. Okey, Kak. Thank you, Badrul Live. Okey kak, jaga apa benda ni kak? Jaga diri, jaga solat. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Jaga solat kak Okey. Okey, Assalamualaikum kak. Kembali semula. Okey kak.